Ada filem yang tak keluar. Ada. Maksudnya dia dah shoot sampai habis, Puk, cancel lah filem ni. Director dia tak mau bawa keluar filem tu. Yang aku dengar daripada dia rasa macam tak syok, so dia tak mau bawa keluar. Aku tak faham, bukan ke dah shoot apa semua tu dah spend duit? Ya, producer tu tak mau bawa keluar. Filem dia duit dia biarkan dia. Dia tak nak lagi rugi lah kot. Dia dah spend RM500,000. Lepas tu nak marketing apa semua, nanti tambah duit lagi. So maksudnya dah shoot apa semua tu dia dah spend duit dia, dah bayar talent apa semua. Dah bayar semua, payment dah selesai lah. Payment alhamdulillah selesai lah. Tapi producer tu tetap tak mau bawa keluar. Tak apa, janji payment dia bagi. Dia macam ni lah. Dalam video production ni, walaupun hang buat, tak semestinya dia keluar tau. Selamat kembali. Assalamualaikum. Jalan. Nak check pun okey. Aku okey. Tak kisah jalan. Jalan. Selamat kembali ke Nurati Podcast. Assalamualaikum. Man Kai. Waalaikumsalam. Sihat lah? Sihat alhamdulillah. Lepas diserang netizen dengan topik sebelum ni. Bukan. Lepas netizen komen. Netizen komen tak betul 18,000. Tak logik 18,000. Dengan macam mana nak minta nombor kontak PKNS. Aku dah kata dah. Kan hang kena buat second episode lah. Gang, terima kasih pula. Apa tadi? Episod yang seterusnya. Sebelum ni lah, episod sebelum ni. Episod sebelum ni. Kami sembang pasal Man pernah viral kumpul duit kahwin 1,400 sebulan. Macam mana boleh survive di KL. Total boleh jimat, boleh dapatkan collect boleh collect 18,000. Betul. Okay. Episod kali ni kita nak proceed dengan Man, pengalaman sebagai salah seorang dalam grup video production, dalam company film production. Pengalaman sebagai freelance lah. Pengalaman sebagai freelance dalam film production. Bidang production. Industry production. Video industry. Industri video production. Betul lah hang dulu. Anak tanya soalan apa hari. Aduh, dia ada soalan yang dia tersimpan lama. Dia tak payahlah lagi aku buat. Betul apa? Aku nak tanya apa? Tadi bincang lain. Kau yang terbuku lain. Bodoh lah tu. Ada soalan kuasa daripada mamak tadi dia nak tanya soalan tu. Apa yang terbuku keluar kan? Time bulan-bulan puasa ni kita tak elok menipu. Tak elok menipu ke? Manilah. Luahkan. Iklan lah. Sebelum tu video ni ditaja oleh Persegi Studio. Yang mana hampa tengok setup kat belakang ni, kabinet, kitchen cabinet, lepas tu lighting ni semua kita bawakan daripada Persegi Studio. So, dia kontraktor lah. Kira kontraktor. Boleh buat blueprint daripada tak ada benda terus renovation boleh lah. Renovation. Daripada rumah dia baru. Macam Puan Cukang lah. Puan Cukang. Samsei in Batam. Puan Cukang tu lain. Puan Cukang lain. Yang ni kalau rumah kosong baru beli, nak renovate, nak kitchen cabinet, macam mana 3-4 tingkat, Persegi boleh buat. Betul ya kek? Persegi, PERSEGI Studio. Boleh tengok. Cash pun kita boleh tahu. Kita boleh pick up untuk advertisement. Power lah guest kali ni. Payment kena share ni. Dia tak boleh macam tu saja. Kalau nak tengok kalau nak tengok untuk keterangan lebih lanjut, boleh layari website Persegi Studio dengan tengok social media diorang di TikTok dan juga Instagram. Aku nak tanya soalan tadi tapi dah tergelak macam tadi tu. Soalan dia macam ni, betul ke hang dulu driver Impak Maxima yang full dulu? Hang kat ATM film production. Tapi bila dia jadi lawak macam ni, orang menyampah pula. So aku nak buang lah. Panas pula tadi pakai sedikit sejuk. Okay Man, soalan dia, berapa tahun dah dalam bidang? Kalau freelance ni aku start lepas habis belajar lepas habis dengan seriously, lepas habis dengan MTAS tu aku start freelance. Sebelum MTAS hang belajar apa? Aku belajar video film dekat KRU Academy. Tu kira apa? Degree? Dia sijil. Dia short course. Tapi dia sijil. Sebab sebelum tu aku dah buat diploma. Kau memang kalau kat sekolah kan suruh letak cita-cita kan, kau memang cita-cita nak film production. Film production ni start bila kau memang aku nak go bidang ni lah?
Aku rasa aku start tu sekolah. Waktu Yalah, aku semua sekolah menengah. Dia macam ni. Sekolah semua orang sekolah. Aku dah minum air sikit. Terlalu general lah jawapan tu. Lepas tu dia sini Sekolah lah. menengah. Dia sekolah menengah. Ujung aku dah habis form 5 lah. Aku dah habis PM lah senang sota. Maksudnya ada projek sekolah buat editing ke? Tak ada. Time tu zaman Mak Luffy tengah in lah dengan Anwar Hadi. So, kau apa? Vlogger? Oi, aku hampir lah. Hampir menjadi kan. Mak Luffy lah. Hampir. Aku ada video. Aku memang buat macam Mak Luffy sebiji lah. Apa nama stage hang tu? Tak terfikir. Mana Fifi lah dalam YouTube channel aku. Tapi yang ni memang aku jujur lah. Time tu aku tak tahu Mak Luffy tu dah buat video macam tu tau. So aku buat video tu tak silap aku tiru Ni 2000 berapa? Wish, aku 12 aku 10 aku PMR, 13 lah. 12-13 2013 aku SPM, 2013. So time tu aku tengok YouTube pun baru masuk je. Time tu internet pun baru ada je. Bukannya internet tu baru ada kat dunia. Dunia ni dah ada kat Malaysia. Dekat Malaysia ni kita baru dapat jaringan internet tu, hang boleh akses mudah. Time tu aku pakai wifi jiran lah. Jiran aku tak berapa password lah. Aku ingat nama wifi dia T-Hamri. Terus kalau aku balik sekolah, aku tengok ada T-Hamri ni, aku tak, yes, boleh buka YouTube. Zaman tu password tak ada lagi lah. Zaman tu ada password. Tapi aku rasa jiran tu memang saja tak buat password. Sebab dia nak sedekahkan kepada neighborhood yang orang macam kau lah boleh pakai. Orang macam aku ni cakap bukan tak ada password, dia tak aktif boh. Aku sedar aku sebab dia orang yang agak kenamaan. Tapi aku rasa mungkin time tu dia je yang mampu untuk langgan wifi tu. Wifi dulu mahal kot. Walaupun streaming 3KB 4KB tu. Habis tu sekolah menengah kau shoot pakai apa? Aku shoot pakai telefon Sony Samsung Corby. Dah aku tak pakai Corby. First touchscreen Samsung. Aku pakai ni Nikon. Sama ada Nikon ataupun telefon. Nikon kamera. Sebab kakak aku ada satu Nikon warna merah, aku tak ingat. Di 300 kot. Dia memang lama gila. Maksud kau dah berkecimpung dengan kamera ni dari sekolah? Bukan. Itu bukan kamera aku bro. Itu kamera kak aku. Dan kak aku zaman yang I am Nikon. Baju hidup zaman tu. Aku sempat lepas tu zaman kalau dekat Facebook ni orang panggil hot stuff lah. Kira siapa kalung kamera Nikon tu paling bukan style Nikon, lah. DSLR lah. DSLR paling style lah. Paling style. Zaman tu budak-budak yang hot stuff ni dia akan ada DSLR sebiji. Kalau hang ada DSLR, hang tak famous, automatic hang akan famous time tu. Padahal letak profile picture lah. Profile picture. Padahal nak snap tak tahu ni gambar keluar elok tak elok. Kalau profile picture gambar tengah pegang lens lah. Ini nampak kan? Paling leyak ada ni. Nikon ataupun Canon. Tapi baju time tu dua je yang hot. Aku ada satu Superman. Yes tu. Ada. Aku ada warna purple je. Dengan I am Nikon tu lah. Tapi I am Nikon tu aku tak sempat buat. Aku follow yang Superman punya baju tu. So start dari situ, bila aku dah ada kamera, aku macam aku tengok YouTuber. Time tu dah ada YouTuber tapi luar lah, international punya, bukan dalam Malaysia. Aku tak pernah ternampak video Mak Luffy dengan Anwar Hadi. Walaupun time tu mereka dua ni memang in lah untuk YouTube Malaysia ni. So aku macam aku tengok, masalah aku tak ingat aku tengok channel bawah tu, tengok dia buat talking head video macam ni. Zaman tu kita tak tahu lah video tu nama apa. So aku macam talking head video ni macam style kan, aku nak try buat lah. Talking head tu video, konsep video ML sekarang ni. Itu panggil talking head video. Kamera aku rasa aku seorang je panggil macam tu. Okey lah, at least hang ada perkataan tu. Kami tak tahu apa. Kami sebut video ML, macam video ML lah. Video ML lah. Tu beza aku duk video production punya bidang. Lagi. So aku pun buat lah satu video. Time tu aku buat pasal nasihat, macam mana member menasihati member yang lain bila member tu down. Kau kira bagi tazkirah lah. Dia tak tazkirah lah. Motivational lah. Dia komedi. Tapi bagi aku video tu style lah. Sebab tu aku baru buat. Ada tapi aku hide lah. Aku hide. Ada berita aku. Tak boleh tengok. Tapi video tu boleh kata viral ke. Dia aku capai lah 8,000. Time tu 8,000 banyak. Tinggi lah. Tu pun member-member sekolah aku yang tengok nak maki aku dalam video tu. Jahat gila. So bila aku buat video tu,
time tu aku belajar. Okay, aku belajar macam mana kalau aku record ni. Time tu tak ada mic mic in body camera je. So bila bercakap tu suara jadi slow. So aku nak edit tu, aku tengok YouTube ke. Macam mana nak gain audio ni. So dalam YouTube tu dia ajak guna pula software ni, software tu. Aku edit time tu pakai Windows Movie Maker je. Yang basic Windows punya kan. Lepas tu nak gain audio, Movie Maker tak boleh buat. Hang kena download software lain pula untuk gain audio tu saja. Tapi sebenarnya software lain tu pun video editing punya software. So benda tu jadi proses dia panjang. Itulah kau belajar proses-proses. Aku belajar proses, tapi yang tu pun proses tak betul pun aku belajar. Bukan ikut flow. At least kau tahu term lah. At least term pun tak tahu. At least aku tahu macam mana nak buat je. Okay. Kalau hang bagi aku raw video, aku tahu dah macam mana aku nak potong. So kalau aku macam hang kata video aku audio slow, okay, aku ada solution tu. Tapi aku takkan bagi tahu software tu, hang bayar aku. Dia buat duit. Time tu lah aku start minat tu. Kalau ikut betul-betul minat, dulu aku minat ni apa tu aero engineering. Jauhnya lari. Lari yang kapal turun hang naik. Engineer hak repair kapal terbang. Kapal tu kita lihat. Aku dah macam keren ni. Jadi apa? Riddle ke? Dia bukan ground staff lah. Dia bukan ground staff lah. Masukkan gajah dalam peti ais. Lepas tu lah. Tercetus minat lah. Lepas aku buat video editing tu, aku macam, ni macam style. Sebab aku daripada dulu, bila aku tengok TV, aku kecil-kecil lah zaman tu, aku tengok TV, aku tak tengok macam mana cerita tu tau. Aku tengok macam mana cerita tu dibuat. Aku punya pemikiran ni pelik sikit bila aku tengok TV dulu. Maksudnya dia rakam macam mana dia rakam. Zaman tu kita tak ada pendedahan macam lah ni. Lah ni pendedahan gila-gila punya. Hang boleh benda tu tutorial banyak lah. Hang boleh tengok kat YouTube, hang boleh tengok bersepah-sepah kat mana-mana. Dulu bila aku tengok TV kan bila contoh kita tengok satu filem ataupun satu drama, dia ada wide shot. Lepas tu dia ada close up. Dia ada medium shot. Bila aku tengok tu, macam mana dia buat? Dia tengah wide shot. Lalu ni orang panggil wide shot. Tiba-tiba ada close up. Tapi dialog tu sama dengan wide shot tadi. Tapi kalau ikut logik, kalau katalah kamera hang ada waktu dia close up tu ada depan muka hang, wide shot tadi taubat kamera tu nampak kat muka hang. Tapi pasal apa wide shot kamera tu tak nampak? Aku pernah tanya kat mak aku. Macam mana dia buat video tu jadi macam tu? Dia tukar kamera kau ni. Macam mana dia kamera tukar tadi tak nampak. Wide shot tu tak nampak pun kamera duduk depan muka dia. Tapi close up tu kamera mestilah kena duduk depan muka dia untuk dapat close up. Orang-orang macam ni bahaya ni. Yang suka duk kaji agama Islam. Bahaya ni. Tak boleh biar. Bahaya tu. Ni kalau jumpa Ayah Pin dah naik ke langit ni. Sama-sama naik. Kau dah berfikiran macam tu? Waktu aku sekolah, aku start form 1, form 2, aku dah terfikir macam mana dia pun menghasilkan drama tu macam tu. So daripada wide shot, ambil close up tu ada medium shot, macam mana dia pun record. So aku nak tahu flow tu dia buat macam mana. So bila kerja ni barulah tahu macam mana dia buat kan. So okay. Habis SPM kau terus ke KRU? Habis SPM aku masuk Poli dulu. Poli Perlis. Ambil Poli tu apa? Aku ambil game teknologi. Game pula. Tu tadi kalau episod yang lepas tu aku ke? kata kalau nak cerita dia jadi satu episod. Aku daripada game teknologi, lepas tu aku habis game teknologi, tu yang aku masuk Career Academy disebabkan minat video filem tu. Habis belajar. Habis. Aku ada 2 diploma dengan CJ lah. Tapi yang aku pakai, banyak aku pakai lah ni yang Career Academy punya. Game tak Game aku pernah dapat offer waktu aku intern dulu untuk sambung. Tapi tu lah, aku rasa mungkin jiwa aku tak kena kot bila aku dah intern tu. Masih ada kemahiran game tu. Kalau hang nak suruh aku buat lah ni, aku boleh, tapi aku nak study dulu. Buat game? Sebab final project aku memang kena buat game. Teknologi dah updated Dia bukan teknologi satu updated, tapi aku nak kena revise balik Coding. ChatGPT sudah. Itulah. Tapi lah ni ada ChatGPT. Betul lah, ChatGPT tu memudahkan gila kalau hang nak buat coding. Sebenarnya aku pernah try. Zaman dulu aku waktu aku final project, aku mesej dengan game developer international tau. So nak tunggu dia reply, time tu aku dah tidur Yalah, dah dapatkan kod. Masa kita berlainan. Time tu aku nak buat final project, aku tak tahu satu kod ni. Aku dah pening macam mana aku nak buat coding ni untuk dia macam ni macam mana kalau hang tembak enemy, lepas tu enemy tembak hang nyawa hang tolak, tapi point hang pun tolak. Aku nak synckan
mekanisme ni. So aku pening lah coding aku. Macam mana aku nak buat tu. Aku tengok lah YouTube. Aku tengok YouTube. Lepas tu aku jumpa lah satu channel game developer ni. So dia tinggalkan dia punya email. So dia kata kalau ada any question boleh email dia kat situ. Email lah dengan harapan boleh ni ikut. Aku email, betul lah dia reply 2 hari lepas tu. Tapi time tu dia reply malam. Dia tanyalah apa masalah aku share lah screenshot aku ni dia. Dan dia bagi solution lah. Benda tu aku dapat solution lah. So hang lah terlibat dengan developer ni game Counter Strike. Kadang-kadang tembok tolak point. Wait, kalau main Counter Strike kau bukan tengok game, kau fikir coding dia. Aku boleh baca. Aku tembok dia darah kat sini, kena kat sini. Final project aku memang macam Counter Strike. Final project untuk aku punya FYP, aku punya course lah, macam Counter Strike punya game. Faham. Okay. Lepas pada tu baru aku jauh sangat berlalu sampai ke peralih dengan ke game. Kita hantar background aku lagi satu episod lain pula. Dekat production apa aja yang dah pernah buat? Hang editor ke, hang apa ke, hang kepakaran kau. Dia kalau sebut Man BBSK, ni pakar bab ni. Orang tak kalau video production ni dia macam general. Dia pun tak kenal aku dengan nama Man BBSK lah. Circle aku kan contoh. Man PKNS. Man gaji 1,400. Pick up next leg ni. Dia pick up story lepas Bukan. Kalau aku tanya aku mungkin core aku editing dengan shoot aku. Shoot pegang kamera? Pegang kamera. Apa dia panggil camera director? Videographer. Kalau tu DOP lah. Director of Photography. Tapi DOP tu terlalu tinggi kot. Tu macam senior punya level lah. DOP. Dia lebih daripada budak filem banyak pakai lah nama DOP ni. Sebab mereka memang duduk kat situ. Memang mereka yang lock keputusan nak tentu frame kan. Macam mana. Tentukan angle frame tu. Faham. Sebenarnya kalau yang kecil-kecil ni kita tak panggil lah DOP. Kita panggil cameraman, videographer macam tu je. DOP ni untuk yang level filem lah. Filem lah. Okay, sebut pasal filem. Apa filem-filem famous yang hang pernah terlibat? Kami nak tahu filem famous lah. Filem tak famous tak mahu. Dan peranan kau dalam filem tu lah. Malaysia ke international? Bukan ada international lah. Ada. Oh, international. Tak sebelum international. Kau ada Wikipedia ke? Wikipedia aku tak ada. IDM ke apa tu yang nak tengok hang punya profile tu untuk macam ni transfer market. Betul. Dia macam transfer market tapi dia untuk portfolio lah. Portfolio dalam filem punya ni. Aku tak ingat lah website tu nama apa filem kau involve? IDM tu bukan chip. Ya, IDM tu yang internet download manager. Aku dah agak dah. Itu dia nama dia apa bukan ID tapi yelah macam function dia record punya profile lah. Tapi transfer market punya player macam tu lah. Okay. Cerita tak kami apa pengalaman hang dalam production? Kami nak tahu ni antara filem-filem yang famous yang pernah terlibat lah. Malaysia locally lah. Tak kisah. Local aku pernah involve dalam antara yang best yang seronok hang kata yang team ni dengar tahu lah ni filem apa? Pendekar Awang. Tahun lepas lah. Baru ni. Baru ni. Tahun lepas. 2 tahun lepas aku. Time tu aku shoot. Tahun lepas dia launching bulan 1. Okay, filem tu tahun lepas. Dia shoot lagi. Shoot 2 tahun lepas. Biasa filem ni akan di shoot setahun sebelum dia tak akan jadi macam hang shoot bulan ni 2-3 bulan maksudnya tahun yang sama. Dia tak boleh. Dia bukan dia tak boleh nak buat macam tu. Boleh lah kalau filem tu tapi jarang lah. Tak boleh lah. Senang kata tak boleh lah. Sebab apa? Dalam tahun yang sama tu susah lah. Boleh kalau hang shoot bulan 1. Lepas tu hang punya shoot tu pun tak makan bulan yang banyak. Mungkin hang shoot dalam 2 bulan. Lepas tu hang dah boleh release mungkin ujung bulan. Ujung tahun. Ataupun quarter 3 punya tahun hang dah boleh release tapi lah. Tapi nak marketing lagi ya. Nak marketing lah. Sebab dia macam ni. Kalau filem punya flow. Filem ni dia besar. So kadang-kadang shoot pun dah makan 3 bulan. Pendekar Awang kami shoot 6 bulan. 6 bulan lah. 3 bulan first. 2 bulan contingency. Sebab ada satu pelakon tu dia, aku tak mau mention nama. Kontroversi. Bukan kontroversi. Dia tak free. Lepas tu, macam tu pula kalau dia tak free kena ni pula. Bukan dah sign kontrak lah. Tak boleh. Memanglah dia sign kontrak. Saja aku dah masuk.
Aku try. Ni dia nak korek Aku try. Mana boleh. Kau dah jadi M-Star ni. Oh ya. Okay. Dia adalah Tak available lah. ada okay, sebab dia lah yang delay. Lepas tu sambung lepas raya haji. Sambung lagi 2 bulan. Lebih kurang situ. So 3, 4, 5 bulan. Maksudnya Sebagai kalau apa masa pendekar awang? Aku sebagai Cameraman. DIT, Digital Image Technician. Apa benda kau buat? tentukan frame. Dengan tentukan frame kau apa? Dah. Apa job description kau? Aku DIT dan editing lah. DIT apa? DIT? Macam tu Digital Image Ya. Okay, Apa dia dia buat? editing, Apa kerja dia? Macam ni lah. Filem ni dia big scale punya shooting kan. Dan kita makan macam kata lah. Dia akan lebih sebulan lah. Macam Pendekar Awang tu pun dah 5 bulan lebih kurang. So bila hang shoot tu, footage mesti banyak punya. Dan hang akan ada banyak scene. Dan filem ni selalunya dia ada banyak scene lah. 10 kamera satu scene, 10 kamera punya footage. Pendekar Awang kami shoot satu kamera je. Oh, satu kamera? Satu Yang kamera. gegar-gegar. Filem Yang gegar-gegar nak sebut tu. Yang tu mak gila. Jangan lah petik macam tu. Tu bahaya. Oh, satu kamera je? Filem jarang lah ada lebih daripada 2 kamera. Macam mana nak close up, wide angle Repeat semua? lah. Oh, repeat lah. Tapi pakai kamera. Wide shot. Contohlah macam kita ni kan, satu scene hang nak bersembang, kita akan ambil master shot, maksudnya wide shot. Wide shot yang selalunya ini yang paling simple lah aku bagi tahu. Dia ambil wide shot dulu, sembang dulu, gebuk bang sampai habis. Sini kita nak sembang pasal apa? Pasal TOI. Sembang dulu yang wide shot ni, dah habis wide shot tadi tu master. Close up. Ulang balik yang sama, tapi kamera tu close up dekat Kai dulu. Mungkin dialog Kai tadi waktu tu lah dia akan tekan kuat sikit sebab nak join muka dia. Tadi wide shot tak berapa nampak. Close up ni hang dapat satu frame muka hang. So time tu lah hang nak tekan hang punya reaction mata ke, reaction apa-apa yang boleh bagi lah, yang boleh join kat situ lah. Audio akan ambil yang mana? Audio mic lah, clip mic. Akan ambil yang close up punya ke yang wide shot punya? Tengok bergantung. Tengok kualitinya. Tengok quality. Kalau kata time tu hang pakai wide shot, kita boleh ambil yang wide shot. Tapi setiap shot tu audio akan pick up. Sebab tu apa yang hang sembang waktu master shot tadi, wide shot tadi, hang jangan main bubuh lah. Hang kena ingat saya close up hang kena ulang benda yang sama. Kalau ada elip ke kena. Kalau hang tadi sembang close up ambu Milo. Jenuh lah, aku tak boleh pakai lah wide shot tadi. So aku nak pakai wide shot tadi, hang dah sebut TOI. Faham. Close up main Milo. Main mana pula Milo? Dia tak konti yang panggil. Tu filem. Tahu konti tu tak? Tahu. Continue. Continuity. Konti. Kesinambungan. Bahasa Melayu dah. Ingatkan aku seorang ke bangang. Saya baik kita sama-sama bangang. Aku dah banyak gelak tadi tercicir benda ni. Dah sebab driver impak Maxima tu. Selain tu, selain daripada Pendekar Awang, apa lagi? Kuala Lambat aku rasa tak keluar Teli. apa tarik. Dah. Filem. Aksesori 3. Oh, aksesori 3 kau apa? Aksesori 3 job. Jadi alien tu. Aku sambil edit pun aku gelak tapi tak baik lah. Kesian lah. Okay, ni kita cerita yang hang edit, soal production, shoot apa semua yang keluar. Ada filem yang tak keluar? Ada. Maksudnya dia dah shoot sampai habis, cancel lah filem ni? Kuala Lambat, one off. Dalam boleh sebut lah, hang memang boleh sebut lah. Hang berani betul? Aku rasa boleh kot sebab tak keluar pun. Kuala Lambat tu aku tak ingat nama director dia, tapi time tu aku buat audio engineering. Aku buat audio post punya editing lah. So director dia tak mau bawa keluar filem tu. Sebab yang aku dengar daripada orang kata dia rasa macam tak syok, so dia tak mau bawa keluar. Tapi director ke producer dia? Director pula producer. Sorry, producer. Nampak bijak. Bijak juga aku bab production ni. Soalan seterusnya. Saya nak tanya awak lah. Lolos. Dia lolos. Aku tak faham. Bukan ke dah shoot apa semua tu dah spend duit? Ya, producer tu tak mau bawa keluar. Filem dia duit dia biarkan dia. Dia tak nak lagi rugi lah kot. Dia dah spend RM500,000. Lepas tu nak marketing apa semua, nanti tambah duit. Daripada habis RM1 juta, habis RM500,000 dia rasa macam tak syok lah. Tapi Kuala Lambat tu bagi aku agak promising lah. Sebab dalam tu banyak star. Ada K. Rahman, ada otai-otai yang
Kalau hang tengok K. Rahman, lepas tu dia ada geng-geng hotel yang satu batch dia. Satu batch dia tu ada dalam filem tu. Banyak stars. Senang. So maksudnya dah shoot apa semua tu, dia dah spend duit dia, dah bayar talent apa semua. Dah bayar semua, payment dah selesai lah. Payment alhamdulillah selesai lah. Tapi producer tu tetap tak mau bawa keluar. Tak apa, janji payment dia bagi. Dia macam ni lah. Dalam video production ni, walaupun hang buat, tak semestinya dia keluar tau. Faham. Tapi apa yang hang perlu secure is hang dapat payment hang dah lah. Ada yang kru lah, kru. Okay. Han nak bawa keluar ke tak bawa keluar hanya pasal lah. Tu hang punya kerja kita dibayar lah. Kerja kita dibayar. Ada setengah orang yang memang dia ambil berat macam, aku dah all out kan, tapi filem ni tak bawa keluar. Art aku karya Nanti kredit nak tengok penyunting produksi Lokman Afifi. Penyunting kan. So, orang marah. Ada yang kru macam tu. Tapi aku kru yang hang tak mau bawa keluar, hang punya pasal. Tapi payment aku hang bayar. Tapi kalau dia bawa keluar, lepas tu meletup, kru akan dapat bonus tak? Kru dapat bonus ataupun tak dapat, itu dia sebenarnya bergantung dekat producer tadi lah.